Hang buat apa? Tak ada apalah, tengah isi borang potongan gaji untuk zakat pendapatan. Borang potongan gaji? Iyalah, borang. Tak kena lah. Lah kita buat online lah. Online? Ha. Macam mana? Main ni aku ajak. Tunjuk. Okay, first kali dekat Google tu, hang type jomzakatkedah.com. Kemudian dia akan keluar lah website ni. Hang touch terus dekat website ni. Dia akan keluar website Jom Zakat Kedah. Macam ni kan. Hang scroll ke bawah tu, hang cari ikon potongan gaji. Touch dekat ikon potongan gaji tu, dia akan keluar lah jenis permohonan ni. Baharu, penambahan, lain-lain. Hang klik dekat baharu. Kemudian scroll ke bawah, dia ada keluar form maklumat peribadi. Hang masukkan lah nombor kad pengenalan, nama, alamat rumah. Dan yang penting sekali pastikan hang masukkan email. Sebab nanti form potongan gaji hang ni akan masuk melalui email peribadi hang. Scroll ke bawah ada pula maklumat majikan. Hang masukkan nama majikan sahaja. Kemudian hang scroll ke bawah. Ni yang paling penting sekali. Zakat bulanan. Hang masukkan dekat kolom zakat bulanan tu berapa jumlah potongan zakat yang hang nak buat secara bulanan. Lepas dah masukkan tu, last sekali hang tik dekat 3 kotak bawah ni. Tik. Kemudian dekat bawah tu dia ada satu kolom warna biru tulis hantar borang. Terus hang tekan hantar borang tu, permohonan akan terus dihantar ke Lembaga Zakat Negeri Kedah. Senang kan? Senang betul ni sekarang. Jadi, jom kita buat potongan gaji secara atas talian melalui jomzakatkedah.com.my.